Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2025 kertas 2, bahagian B dan bahagian C. Dalam video ini kita akan bincangkan soalan percubaan dari negeri Sabah. Soalan nombor 11. Kerja 7 menunjukkan sisi 4 EFGH, EJKL dan EMNP dilukis pada satu satah kartes. Soalan A, nyatakan sama ada sisi 4 EJKL dan EMNP adalah serupa. Berikan justifikasi anda. Di sini kita tengok untuk sisi 4 EFGK, kemudian sisi 4 EMNP. Jadi dari segi saiz, kedua-dua sisi 4 ini tak sama. Kemudian maksud serupa di sini adalah yang pertama kita akan tengok dari segi bukaan sudut. Untuk sudut tiap-tiap bucu. Okay. Kita ambil bucu N, dia sepadan dengan bucu K. Dan kalau kita lihat di sini, sudutnya adalah sama besar. Kemudian untuk sudut P, sepadan dengan L dan sama besar juga. Kemudian M, dia sepadan dengan J dan sama. Kemudian sudut E dikongsi oleh kedua-dua sisi 4 ini. Itu adalah dari segi sudut. Kemudian yang kedua adalah dari segi panjang sisi. Okay, kita ambil panjang sisi yang sepadan. Contoh di sini kita ambil panjang sisi PN. Jadi panjang sisinya adalah 2 perpenjuru. Kemudian dia sepadan dengan sisi LK. LK ini 1 perpenjuru. Jadi nisbah dia adalah 1:2. Dan kita pilih satu lagi sisi yang sepadan untuk melihat nisbah dia. Kita ambil sisi EJ. EJ panjangnya adalah 2. Kemudian dia sepadan dengan sisi EM. EM panjangnya adalah 4 perpenjuru. Jadi 2 per dengan 4. Sama juga dengan 1/2. Jadi nisbah dia adalah sama di antara dua set sisi tadi. Jadi ini membuktikan bahawa kedua-dua sisi 4 ini adalah serupa. Justifikasinya, nisbah panjang sisi sepadan adalah sama. Kemudian sudut sepadan adalah sama. Selanjutnya soalan 11B. EFGH adalah imej bagi EMNP di bawah gabungan transformasi RS. Uraikan selengkapnya transformasi S dan transformasi R. Jadi kita tengok pada rajah hitam. Ini merupakan objek dan ini adalah imej. Jadi saiz objek dan saiz imej tak sama. Objek lebih besar daripada imej. Jadi salah satu transformasinya adalah pembesaran. Jadi kalau kita lihat di sini, objek lebih besar kemudian hasilkan imej yang kecil, dia mesti melakukan pembesaran dulu. Bila melakukan pembesaran, imej yang pertama akan terhasil di sini. Kemudian selepas itu, untuk hasilkan imej yang kedua ke sini. Dan kalau kita lihat di sini, dia merupakan satu pantulan. Nah, ini garis di tengah-tengah pantulan. Jadi untuk transformasi S, itu merupakan pembesaran. Kalau pembesaran, kita perlu nyatakan pusat pembesaran dan juga nilai K. Kita lihat imej, kita ambil sisi LK. Jadi sisi LK panjangnya adalah 1 perpenjuru. Kemudian untuk objek, kita ambil PN, panjangnya adalah 2 perpenjuru. Jadi 1/2. Ini merupakan K. Kemudian untuk pusat, kita akan sambungkan bucu-bucu yang sepadan. Kita ambil bucu N dengan K. Di sini, kemudian P dengan L, kemudian M dengan J. Jadi semua bertumpu pada titik E. Jadi E itu merupakan pusat pembesaran ataupun dalam bentuk koordinat kita menyatakan sebagai 5, 5. Jadi untuk transformasi S itu merupakan pembesaran pusat E, K sama dengan 1/2. Kemudian transformasi yang berikutnya merupakan pantulan. Untuk pantulan kita kena ada garis di tengah-tengah. Jadi garis di tengah-tengahnya berada di sini. Dan garis ini merupakan pembahagi dua sama kalau kita perhatikan di sini. Nama garis ini merupakan garis Y sama dengan X. Ini jawapan kita adalah pantulan pada garis lurus Y sama dengan X. Selanjutnya soalan 11C. Diberi bahawa EMNP mewakili satu kawasan dengan luas 120 cm persegi. Hitung luas dalam cm kawasan yang berlorek.
tengok kawasan berloret itu adalah sebahagian besarnya adalah objek. Kemudian kat situ juga ada sisi 4 yang kecil itu merupakan sama saiz dengan image. Jadi di sini kita akan menggunakan luas image sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. Diberi kepada kita adalah luas objek itu 120 dan K kita dapat tadi adalah 1/2 kita kuasa 2 kan. Dan kita akan dapat luas image sama dengan 30. Seterusnya untuk mendapatkan luas kawasan berloret, kita ambil luas objek tolak dengan luas image. Dan kita akan dapat 90. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan 11A. Kita nyatakan serupa beserta dengan justifikasi, kita dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan 11B, transformasi S, kita nyatakan pembesaran beserta dengan pusat dan juga nilai K, kita akan dapat 3 markah. Seterusnya untuk soalan 11B 2 Roman, untuk R, kita nyatakan pantulan beserta dengan garis lurusnya, kita akan dapat 2 markah. Seterusnya untuk soalan 11C, langkah pengiraan, kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 markah. Dan kita akan dapat 9 markah untuk soalan nombor 11. Seterusnya soalan nombor 12A. Cari nilai K jika matrik A tidak mempunyai songsangan. Kata kunci di sini adalah tidak mempunyai songsangan. Dan kalau kita lihat pada rumus mendapatkan songsangan matrik, iaitu 1/A ditolak BC. Jadi di sini A ditolak BC kita akan samakan dengan sifar. Di mana A di sini adalah 2, B 4, C adalah K dan D adalah 8. Jadi kita akan tulis A ditolak BC sama dengan sifar. Kita ganti nilai 2 darab dengan 8 tolak 4 darab K sama dengan sifar. Maka K kita akan dapat 4. Seterusnya untuk soalan 12B. Diberi matrik C dan matrik D. Cari nilai M dan nilai N jika CD sama dengan 1001. 1001 ini merupakan matrik identity. Jadi untuk mendapatkan matrik identity, kita ambil suatu matrik darab dengan songsangan matrik tersebut akan dapat identity. Jadi di sini kita ada matrik C dan juga matrik D. Di antara matrik C dan matrik D, matrik D ini merupakan songsangan kepada matrik C sebab dia ada penentu di sini 1/n, di mana 1/n ini adalah 1/A ditolak dengan BC. Jadi untuk mendapatkan M, kita akan tengok pada songsangannya di sini. Jadi bila kita nak buat songsang, A dengan D bertukar tempat. 2 ini adalah A, bila kita buat songsang dia akan letak di bawah. Kemudian negatif 5 akan letak di atas. Kemudian untuk B dengan C, untuk B kita akan letakkan tanda negatif. Jadi bila letak tanda negatif, dia jadi negatif 4. Jadi bermaksud M ini asalnya adalah 4. Kemudian negatif 3C, kita letak tanda negatif juga, dia akan jadi positif 3. Jadi terdapat jawapan untuk M sama dengan 4. Kemudian untuk nilai N pula. Untuk nilai N, dia berada pada penentu matrik songsang, iaitu 1/A ditolak BC. Jadi untuk mendapatkan N, kita akan gunakan A ditolak BC. Di mana A-nya adalah 2 darab dengan negatif 5. Kemudian M tadi kita dapat 4 darab dengan negatif 3. Sama dengan N. Dan kita akan dapat N sama dengan 2. Selanjutnya terlihat soalan 12C. Hasil tambah umur Siti dan ibunya Puan Aminah ialah 86 tahun. Selepas 2 tahun, umur Siti adalah separuh daripada umur Puan Aminah. Menggunakan kaedah metrik, hitung umur mereka sekarang. Kita lihat untuk situasi yang pertama, hasil tambah umur Siti terlabelkan sebagai X Siti. Kemudian untuk ibunya Puan Aminah terlabelkan sebagai Y. Jadi X tambah Y sama dengan 86. Kemudian situasi yang kedua dinyatakan di sini adalah selepas 2 tahun, umur Siti adalah separuh daripada umur ibunya Puan Aminah. Jadi selepas 2 tahun, umur Siti yang asalnya X akan jadi X tambah 2. Kemudian umur ibunya adalah Y tambah 2.
dan umur Siti adalah separuh daripada umur ibunya. Jadi kita akan ataupun darab 1/2 untuk umur ibu. Jadi umur Siti di sini adalah separuh daripada umur ibunya selepas 2 tahun. Jadi 2 itu adalah selepas 2 tahun. Kemudian kita boleh ringkaskan persamaan ini. Kita akan dapat 2x tambah 4 sama dengan y tambah 2. Dan kita akan dapat, ringkaskan lagi, kita akan dapat 2x tolak y sama dengan negatif 2. Jadi kita akan tukar kepada bentuk matriks. Ini adalah persamaan pertama kita dan ini persamaan yang kedua. Jadi kita akan tulis 1, 1, 2, negatif 1. Darabkan dengan xy sama dengan 86 dan negatif 2. Kemudian untuk mendapatkan nilai x dan nilai y, kita akan songsangkan matriks tersebut, iaitu 1 per A darab dengan D tolak dengan 1 darab dengan C. Kemudian A dengan D bertukar tempat. Kemudian B letak tanda negatif dan C letak tanda negatif. Darab dengan 86 dan negatif 2. Dan seterusnya kita akan terus tekan kalkulator. Kita akan tekan menu. Kemudian kita tekan A dan kita tekan 1 untuk simultaneous occasion dan tekan 2 untuk 2 unknown. Kita akan masukkan persamaan kita yang pertama. 1 sama dengan 86 sama dengan. Kemudian untuk persamaan yang kedua, 1 sama dengan negatif 2 sama dengan, kemudian negatif 2 sama dengan. Kemudian kita tekan sama dengan, kita akan dapat x sama dengan 28. Kemudian kita tekan sekali lagi sama dengan, kita dapat y sama dengan 58. Dan seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 12A. Langkah pengiraan 1, jawapan 1. Kemudian untuk 12B, langkah pengiraan 1, jawapan 1. Kemudian untuk soalan 12C, kita menulis persamaan. Kita akan dapat 1 markah tertukar kepada bentuk matriks 1 markah. Kita menggunakan matriks songsang 1 markah dan jawapan akhir masing-masing 1 markah. Dan kita akan dapat 9 markah untuk soalan nombor 12. Seterusnya soalan nombor 13. Pensalma mempunyai rumah kediaman dengan nilai boleh insurans harta sebanyak RM400,000. Polisi insurans kebakaran rumahnya mempunyai peruntukan co-insurans untuk menginsurankan 95% nilai boleh insurans harta dan deductible sebanyak RM5,000. Soalan A1 Roman. Hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Puan Salmah bagi rumahnya. Kata kunci di sini adalah insurans yang harus dibeli. Kita akan merujuk kepada nilai co-insurans. Nilai co-insurans adalah 95%. Jadi kita akan ambil 95% darabkan dengan nilai boleh insurans rumahnya iaitu RM400,000. Dan kita akan dapat RM380,000. Seterusnya untuk soalan 13A2 Roman. Dalam satu kejadian kebakaran rumah, Puan Salmah telah mengalami kerugian sebanyak RM235,000. Namun beliau hanya menerima jumlah pampasan sebanyak RM136,000 sahaja. Hitung jumlah nilai yang diinsurankan oleh Puan Salmah. Okay, kata kunci di sini adalah jumlah nilai yang diinsurankan. Kita lihat di sini, nilai yang dia beli itu adalah kurang daripada 95 sebab dia dapat sikit. Jadi untuk menjawab soalan ini, kita akan ambil nilai yang dibeli itu kita letakkan sebagai X. Kemudian kita akan perkan yang nilai yang harus dibeli iaitu 380,000. Kemudian kita darabkan dengan kerugian yang ditanggung iaitu 235,000. Kemudian kita akan tolak dengan deductible dan jumlah pampasan yang didapat adalah RM136,000. Kemudian kita boleh terus tekan kalkulator dan kita akan dapat X sama dengan RM228,000. Dalam seterusnya soalan 13B. Tiada 4 menunjukkan pengkadaran premium tarif motor bagi polisi yang dikeluarkan di Sabah dan Sarawak. Tiada 5 menunjukkan rumus mengira premium asas polisi komprehensif. Hasnizam ingin membeli polisi insurans kereta barunya yang mempunyai kapasiti enjin 2050cc.
Nilai kereta yang perlu diinsurkan ialah RM120,000 dan beliau layak memindahkan NCD sebanyak 45% daripada kereta lamanya. Hitung prima kasar untuk polisi komprehensif bagi kereta baharunya itu. Tambah sekali, kita akan tengok nilai kereta yang ingin diinsurkan, iaitu RM120,000. Kemudian untuk RM120,000 ini bagi polisi komprehensif, kita untuk nilai yang RM1,000 yang pertama, kita akan tengok jadual yang diberi kepada kita. Pada jadual ini kita akan tengok sisi yang berkaitan, iaitu sisi yang tidak melebihi RM2,200. Kemudian polisi komprehensif, dia bayarannya adalah RM243.90. Jadi untuk RM1,000 yang pertama, nilainya adalah RM243.90. Kemudian yang seterusnya kita ambil baki setelah kita tolak RM1,000. Jadi kita ada RM119,000 lagi. Jadi kita akan ambil 119 darabkan dengan kadar untuk setiap ribu. Di sini adalah RM20.30. Dan kita akan dapat RM2,415.70. Kemudian di sini dia ada NCD sebanyak 45%. Ini merupakan diskaun. Dia diskaun 45%, dia perlu bayar 55% sahaja. Jadi kita akan tambah untuk RM1,000 yang pertama tadi RM243.90 tambah dengan baki RM2,415.70. Dan kita akan darab dengan 55% itu nilai yang dia perlu bayar. Dan kita akan dapat RM1,462.78. Seterusnya dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 13A, 1 Roman, langkah pengiraan 1, jawapan 1. Dan untuk soalan A2 Roman, langkah pengiraan terdapat 2, jawapan 1. Kemudian untuk soalan bahagian B, langkah pengiraan di sini terdapat 1. Kemudian tertambah RM1,000 yang pertama dan baki dan darab dengan peratusan tu, kita akan dapat 2 markah dan jawapan lahir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 9 markah untuk soalan nombor 13. Seterusnya soalan nombor 14. Jadual 6 menunjukkan markah ujian matematik bagi seorang murid di dalam kelas 5 alfa. Soalan A. Berdasarkan jadual 6 lengkapkan jadual 6.1 di ruang jawapan. Dalam ruangan jawapan ini kita ada bahagian kekerapan longgokan dan juga sempadan atas. Jadi untuk mendapatkan kekerapan longgokan, kita akan tambah kekerapan merentas kelas. Untuk kelas yang pertama kita ada 4. Kemudian kelas yang kedua kita ada 8. Jadi 8 tambah dengan 4 terdapat 12. Kemudian 12 kita tambah dengan 12 dapat 24. 24 tambah 10 terdapat 34. Kemudian tambah lagi dengan 9 jadi 43. Kemudian tambah 7 terdapat 50. Kemudian untuk sempadan atas, kita akan tengok nilai had atas masing-masing. Kat sini, kita tambah 0.5. Jadi kita dapat 49.5, 59.5 dan seterusnya. Seterusnya soalan 14B. Untuk cara soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Menggunakan skala 2 cm kepada 10 markah pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 5 orang murid pada paksi mencancang, lukis satu ogif pada data tersebut. Pertama sekali kita tengok untuk paksi terlebih dahulu. Untuk paksi mengufuk ataupun paksi X, kita akan ambil sempadan atas. Manakala untuk paksi mencancang ataupun paksi Y, kita akan ambil kekerapan longgokan. Jadi kita akan lukis paksi terlebih dahulu. Dan untuk sempadan atas ni kita akan mulakan dengan kekerapan kosong. Jadi untuk kekerapan kosong di sini kita akan tambah satu lagi sempadan atasnya iaitu 39.5. Dan untuk paksi mencancang 2 cm kepada 5. Okey, dan seterusnya kita akan pelotkan mengikut kekerapan longgokan yang ada tadi. Kita mulakan dengan kekerapan sifar pada 39.5. Kemudian untuk 49.5 kekerapannya adalah 4. Kemudian diikuti dengan 12 dan seterusnya. Kemudian kita akan sambungkan titik-titik ini dengan satu garis lengkung.
Baiklah, sekarang kita lihat soalan 14C. Murid yang berada pada persentil ke-75 dan ke atas akan mendapat sebuah hadiah daripada guru. Apakah skor minimum untuk mendapatkan sebuah hadiah? Jadi kata kunci di sini adalah persentil ke-75. Persentil 75 adalah peratusan ke-75. Jadi kita ambil 75%, darabkan dengan jumlah keseluruhan, kita ada 50. Dan kita akan dapat 37.5. Jadi kita akan ambil pada part CY 37.5. Kemudian kita garis sehingga sentuh graf kita. Kemudian kita akan tunjukkan ke bawah. Jadi kita baca pada part C mengufuk kita sama dengan 82.5. Jadi untuk skor minimum di sini adalah 82.5, kita bundarkan, kita akan dapat 83%. Selanjutnya kita lihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan nombor 14A, kita melengkapkan bahagian kekerapan longgokan, kita dapat 1 markah. Kemudian bahagian sempadan atas semua betul, kita akan dapat 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan 14B, kita melukis part C mengufuk dan pencancang dengan seragam, 1 markah. Kemudian kita pelotkan semua titik yang betul, kita akan dapat 2 markah. Kemudian kita akan sambungkan ke semua titik-titik tersebut dengan 1 garis, kita akan dapat 1 lagi markah. Sebenarnya untuk soalan 14C, langkah pengiraan di sini kita akan dapat 2 markah, jawapan 1 lagi markah. Dan keseluruhan yang kita akan dapat sini adalah sebanyak 9 markah. Baiklah, sebelum kita lihat soalan nombor 15. Alia merupakan seorang tukang jahit. Beliau menjahit 2 jenis baju, baju Melayu X dan baju Melayu Y. Alia menjahit P helai baju X dan Q helai baju Y pada bulan tertentu. Maklumat di bawah berkaitan dengan jahitan kedua-dua jenis baju oleh Alia pada bulan tersebut. Berdasarkan maklumat di atas, soalan A, tulis 3 ketersamaan linear yang mewakili situasi di atas. Kita lihat untuk situasi yang pertama, jumlah baju Melayu yang dijahit selebih-lebihnya 50 helai. Jadi kita akan ambil X tambah dengan Y kurang sama dengan 50. Kemudian untuk situasi yang kedua, bilangan maksimum baju Melayu X ialah 25 helai. Jadi kita akan tulis X kurang sama dengan 25. Kemudian untuk situasi yang ketiga, bilangan baju Melayu Y ialah 20 helai. Jadi kita akan tulis Y besar sama dengan 20. Jadi kita akan tulis jawapan kita ini pada ruangan yang telah disediakan. Seterusnya soalan 15B, 1 Roman. Menggunakan skala 2 cm kepada 10 helai pada kedua-dua paksi, lukis dan lorek rantau sepunya yang memuaskan ketersamaan linear yang dibina. Jadi kita lihat pada dengan jawapan, kita akan buat paksi X dan paksi Y 2 cm kepada 10. Sebenarnya kita akan lukis ketiga-tiga garis kita. Kita tengok untuk ketaksamaan kita yang pertama, iaitu X tambah Y kurang sama dengan 50. Jadi kita tulis dalam bentuk persamaan, kita akan samakan dengan 50. Jadi kita buat jadual. Kita akan pilih nilai X yang pertama. Jadi kita akan pilih bila X sama dengan 0, kita ganti dalam persamaan, kita akan dapat Y sama dengan 50. Kemudian sebenarnya kalau kita gantikan pula Y dengan 0, kita akan dapat X sama dengan 50. Jadi kita ada 2 titik, 0, 50 dan 50, 0. Kita tanda pada graf kita dan seterusnya kita akan garis untuk membentuk satu garis lurus. Dan kita akan gunakan garis penuh sebab dia ada sama dengan di bawah. Okay, seterusnya untuk ketaksamaan kita yang kedua, iaitu X kurang sama dengan 25. Jadi kita akan tukar kepada sama dengan, dia akan jadi X sama dengan 25. Jadi kita akan buat garis yang melalui X sama dengan 25. Dan garis ini juga adalah garis penuh. Kemudian kesamaan kita yang ketiga adalah Y besar sama dengan 20. Kita tukar kepada persamaan, kita dapat Y sama dengan 20. Jadi kita akan buat garis yang melalui
paksi Y sama dengan 20. Dan garis ini juga merupakan garis penuh. Sebenarnya kita akan tengok ketaksamaan garis yang pertama, iaitu X tambah Y kurang sama dengan 50. Dia berada di kawasan bawah garis. Kemudian untuk ketaksamaan yang berikutnya, X kurang sama dengan 25. Bila kurang berada di sebelah kiri. Kemudian ketaksamaan kita yang ketiga, Y besar sama dengan 20. Dia akan berada di atas garis. Jadi di sini kawasan yang terlibat untuk ketiga-tiga ketaksamaan ini adalah berada di sini. Pada seterusnya kita lihat soalan nombor 15 B2 Roman. Daripada graf, tentukan bilangan minimum dan bilangan maksimum baju Melayu Y yang mungkin terjahit jika bilangan baju Melayu X ialah 15 helai. Jadi kita akan tengok pada X sama dengan 15. Jadi kita akan buat garis di sini. Ini adalah X sama dengan 15. Jadi kita ada nilai maksimum dan nilai minimum untuk Y. Jadi untuk nilai minimum adalah 20 helai. Kemudian untuk nilai maksimum kita ambil di sini. Dan nilai di sini adalah 35. Dan seterusnya kita lihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 15A. Kita menyatakan ketiga-tiga ketaksamaan ini, kita akan dapat 1 markah masing-masing. Seterusnya soalan B1 Roman, kita melukis ketiga-tiga garis, kita akan dapat 1 markah masing-masing. Kemudian kita lorekkan kawasan, 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan 15B 2 Roman, ternyatakan nilai minimum 1 markah, nilai maksimum 1 lagi markah. Dan keseluruhan yang terdapat untuk soalan nombor 15 adalah sebanyak 9 markah. Seterusnya kita masuk soalan bahagian C. Di mana dalam bahagian C, kita ada 2 soalan. Kita cuma perlu jawab 1 soalan sahaja. Soalan 16A. Seorang pengurus projek bercadang membina sebuah taman yang berbentuk segi 4 tepat. Dalam pelan projek tersebut, perimeter segi 4 tepat ialah 62 cm. Penjuru dan lebar segi 4 tepat itu masing-masing ialah 25 cm dan X cm. Bentuk satu persamaan kuadratik dalam sebutan X, seterusnya hitung nilai X. Pertama sekali kita kena lukis dulu untuk bagi nampak kedudukan penjuru dan juga lebar. Ini merupakan segi 4 tepat dan penjuru adalah di sini. Mana panjangnya adalah 25 cm, kemudian lebarnya adalah X cm. Di sini diberi kepada kita adalah perimeter 62 cm. Jadi untuk mendapatkan perimeter, kita akan ambil 2 darabkan dengan panjang tambah lebar. Kemudian sama dengan 62. Kemudian lebar diberi kepada kita adalah X. Jadi kita ambil 2 darabkan dengan panjang tambah X sama dengan 62. Jadi kita boleh dapatkan panjang sama dengan 62. Kita bahagi dengan 2, kita dapat 31. Kemudian kita tolak dengan X. Jadi panjangnya adalah 31 tolak dengan X. Jadi untuk mendapatkan hubung kait di antara panjang, lebar dan juga penjuru, kita akan menggunakan teorem Pythagoras. Di mana untuk teorem Pythagoras adalah hipotenus kuasa 2 sama dengan lebar kuasa 2 tambah dengan panjang kuasa 2. Jadi 25 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah dengan 31 tolak X kuasa 2. Kemudian kita akan kembangkan untuk ketiga-tiga sebutan ini. 625 sama dengan X kuasa 2 tambah, kemudian 31 tolak X kita akan kembangkan. Kita akan dapat 961 tolak 62X tambah X kuasa 2. Kemudian kita akan ringkaskan persamaan kita. Di mana ada sebutan serupa, kita akan sekalikan. X kuasa 2 dan X kuasa 2 kita akan dapat 2X kuasa 2. Tolak dengan 62X tambah 961 sama dengan 625. Dan 961 dengan 625 itu adalah sebutan yang serupa. Jadi kita akan dapat 2X kuasa 2 tolak 62X. 961 tolak dengan 625. Kita akan dapat tambah 336
kemudian tersamakan dengan kosong. Kemudian kita ringkaskan, terbahagi dengan 2, kita akan dapat X kuasa 2 tolak 31X tambah 168 sama dengan kosong. Seterusnya kita akan menggunakan kaedah pemfaktoran untuk mendapatkan nilai X. Jadi untuk kaedah pemfaktoran ini kita akan terus menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita ketikkan menu, kemudian kita tekan A dan kita tekan 2, degree kita tekan 2. Kemudian kita masukkan untuk nilai kita yang pertama, nilai A 1 sama dengan, kemudian negatif 31 sama dengan, dan 168 sama dengan. Kemudian kita tekan sama dengan, kita dapat X yang pertama sama dengan 24. Kemudian tekan sekali lagi sama dengan, kita dapat X sama dengan 7. Jadi kita masukkan dalam kurungan X tolak 24, X tolak 7. Jadi di sini kita ada dua jawapan untuk nilai X. Sama ada 24 ataupun 7. Kerana kedua-dua nilai ini merupakan nilai positif. Kalau seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan 16A. Kita hubung kaitkan di antara sisi hipotenus, sisi lebar dan panjang, kita akan dapat 1 markah. Pemfaktoran 1 markah, kemudian jawapan masing-masing 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan 16A. Pada seterusnya terlihat soalan nombor 16B. Bagi mewujudkan suasana yang kondusif, pengurus projek telah memasang lampu LED berwarna di taman tersebut. Masa yang diambil iaitu T hari untuk memasang lampu LED berubah secara langsung dengan panjang P meter dan secara songsang dengan bilangan pekerja W. Diberi bahawa 6 orang pekerja mengambil masa selama 7 hari untuk memasang lampu LED sepanjang 210 meter. Itu bilangan pekerja yang diperlukan untuk memasang lampu LED yang mengelilingi keseluruhan perimeter taman sekiranya projek itu perlu disiapkan dalam masa 5 hari. Jadi kita tengok untuk masa yang diambil iaitu T, dia berkadar langsung dengan panjang iaitu P, kemudian berkadar songsang dengan bilangan pekerja iaitu W. Dan kita akan tulis dalam bentuk persamaan T sama dengan KP per dengan W. Dan kita gantikan nilai iaitu masa adalah 7 hari sama dengan P. P adalah 210 meter darab dengan K dan per dengan bilangan pekerja adalah 6. Jadi kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat nilai pembalas K sama dengan 1/5. Jadi seterusnya kita boleh tulis persamaan kita iaitu T sama dengan P per 5W. Kemudian seterusnya kita akan gantikan nilai yang telah diberi untuk panjang lampu LED untuk taman tersebut adalah 62 cm. Jadi 1 cm di sini bersamaan dengan 1 meter. Jadi P sama dengan 62. Kemudian 5W dan bilangan tempoh masa yang hendak diselesaikan adalah 5 hari. Jadi 5 sama dengan 62 per dengan 6W. Terus tekan kalkulator dan kita akan dapat W sama dengan 3. Seterusnya dari segi pemberian markah untuk soalan 16B, kita dapatkan nilai pembalas K 1 markah. Kemudian kita tulis dalam bentuk persamaan, kita akan dapat 1 markah. Diganti nilai 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan 16B. Seterusnya soalan 16C. Sepanjang pembinaan taman, pengurus projek membuat pinjaman peribadi sebanyak RM85,000 dari sebuah bank dengan kadar faedah 5% setahun, tempoh bayaran balik 6 tahun. 1 Roman. Berapakah angsuran bulanan yang akan dibayar oleh pengurus projek? Jadi di sini kita akan gunakan rumus P tambah PRT. Kemudian kita akan bahagikan dengan jumlah bulan, iaitu tahun didarabkan dengan 12. Jadi untuk prinsipal 85,000 tambah dengan 85,000 darab dengan kadarnya adalah 5%, darab dengan tempoh 6 tahun. Kemudian bahagi dengan 6 darab dengan 12. Dan kita akan dapat RM1,534.72. Selanjutnya untuk C2 Roman. Jika pengurus projek ingin mengurangkan 1 tahun daripada tempoh bayaran balik, hitung jumlah wang yang perlu ditambah kepada angsuran bulanan yang sedia ada. Jadi kita akan buat sekali lagi, tapi kali ini kita
darabkan dengan tempohnya adalah 5 tahun. Dan kita akan dapat RM1,770.83. Jadi untuk mendapatkan tambahannya, kita akan tolak. Dan kita akan dapat RM236.11. Sebenarnya dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 16 C1 Roman, angka pengiraan 1, jawapan 1. Kemudian untuk C2 Roman, kita dapatkan nilai yang baru tolak dengan nilai yang lama 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan 16C. Sebenarnya soalan 16D. Pada bulan Februari 2025, taman tersebut telah dibuka secara rasmi. Encik Yazid dan isteri bersama 3 orang anaknya yang berusia 3 hingga 7 tahun mengunjungi taman tersebut. Harga tiket bagi dewasa ialah 11 sifar asas 5, manakala harga tiket bagi seorang kanak-kanak ialah 14 asas 8. Hitung jumlah yang perlu dibayar dalam ringgit Malaysia dalam asas 10. Jadi kita akan tukarkan 11 sifar asas 5 kepada asas 10. Jadi kita akan darabkan 1 darab dengan asasnya 5 dan nilai tempatnya adalah 2 tambah dengan 1 darab 5 kuasa 1. Dan kita akan dapat RM30 untuk tiket dewasa. Kemudian untuk tiket kanak-kanak pula, 1 darab dengan asasnya 8, nilai tempatnya 1 tambah 4 darab 8 kuasa 0. Dan kita akan dapat 12. Jadi di sini kita ada 2 orang dewasa, 3 orang kanak-kanak. 2 darab 30 tambah 3 darab 12. Dan kita akan dapat RM96. Sebenarnya dari segi pemberi markah untuk soalan 16D, kita menukar asas kepada asas 10, terdapat 1 markah. Operasi tambah 1 markah, jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan 16D. Dan secara keseluruhan kita akan dapat 15 markah untuk soalan nombor 16. Seterusnya soalan nombor 17A. Puan Alia bersenam di sebuah taman rekreasi yang terletak berhampiran tempat tinggalnya. Taman tersebut berbentuk segitiga bersudut tegak dengan panjang 4x meter, lebar x tambah 2 meter dan panjang sisi condong 2x tambah 7 meter. Bentuk satu persamaan kuadratik dalam sebutan x, seterusnya hitung nilai x. Jadi kalau kita lukis bentuknya segitiga bersudut 90 darjah seperti ini. Kemudian panjangnya adalah 4x dan lebar adalah x tambah 2. Kemudian panjang sisi condong 2x tambah 7. Jadi di sini kita akan menggunakan teorem Pythagoras untuk menghubungkaitkan panjang hipotenus dan juga dua sisi ini. Jadi kita akan kuasa 2 kan. 4x kuasa 2 tambah x tambah 2 kuasa 2 sama dengan hipotenus 2x tambah 7 kuasa 2. Dan kita akan kembangkan. Untuk 4x kuasa 2, kita akan dapat 16x kuasa 2. Kemudian untuk x tambah 2 kuasa 2, kita kembangkan, kita akan dapat x kuasa 2 tambah 4x tambah 4. Kemudian untuk sisi hipotenus 2x tambah 7 kuasa 2, kita kembangkan. Kita akan dapat 4x kuasa 2 tambah 28x tambah 49. Jadi kita akan tulis dalam bentuk persamaan 16x kuasa 2 tambah x kuasa 2 tambah 4x tambah 4 sama dengan 4x kuasa 2 tambah 28x tambah 49. Selanjutnya kita akan susun semula mengikut sebutan yang serupa. Jadi kita akan dapat 13x kuasa 2 tolak 24x tolak 45 sama dengan sifar. Kemudian kita akan lakukan pemfaktoran menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita tekan menu, kita tekan A, kita tekan 2 dan kita tekan 2. Dan kita masukkan nilai yang pertama 13 sama dengan negatif 24 sama dengan dan negatif 45 sama dengan. Kemudian kita tekan sama dengan, kita dapat x yang pertama sama dengan 3. Tekan sekali lagi sama dengan, kita dapat x sama dengan negatif 15 per 13. Kemudian tekan masukkan dalam kurungan x tolak 3, 13x
tambah 15. Jadi di sini kita akan buat kesimpulan bahawa nilai X kita adalah sama dengan 3. Seterusnya dari segi pemberian markah, kita dapat 1 markah di sini. Kemudian seterusnya kita samakan dengan kosong, persamaan arm kuadratik, 1 markah. Pemfaktoran 1 markah jawapan akhir, 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan 17A. Seterusnya soalan 17B. Puan Alia ingin memasang jubin di bilik air pangsapurinya. Dia meneliti sebut harga pemasangan jubin yang dikeluarkan oleh syarikat. Syarikat telah mengupah 3 orang pekerja untuk memasang jubin di pangsapuri tersebut dalam tempoh 3 hari. Tentukan jumlah kos sebenar dalam asas 10. Di kos bahan adalah 5501 asas 6, kos pengangkutan RM480 dan kos upah 1023 asas 4. Jadi kita akan tukar dulu asas 6 dan asas 4 ke asas 10. Kita ambil kos bahan, 5 darab dengan asasnya 6, kuasa 3 tambah 5 darab 6, kuasa 2 tambah 1 darab 6 kuasa 0. Dan kita akan dapat 1261. Ini untuk bahan. Kemudian untuk pengangkutan, RM480 dalam asas 10 dah. Kemudian kos upah. Kos upah kita akan tukar pada asas 10. 1 darab 4 kuasa 3 tambah 2 darab 4 kuasa 1 tambah 3 darab 4 kuasa 0. Dan kita akan dapat 75. Kemudian seterusnya untuk keseluruhan kos, di mana bahan adalah 1261, tambahkan dengan kos pengangkutan RM480 dan tambahkan dengan kos upah. Kos upah untuk seorang adalah RM75, kemudian kita darabkan dengan bilangan pekerja 3 orang. Dan kita akan dapat RM2,416. Seterusnya dari segi pemberian markah, kita tukar kepada asas 10, dapat 1 markah. Kemudian buat operasi tambah 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan 17B. Seterusnya soalan 17C. Masa yang digunakan T jam untuk memasang jubin berubah secara langsung dengan bilangan jubin N dan secara songsang dengan bilangan pekerja P. Dia beri bahawa 3 orang pekerja mengambil masa 1.5 jam untuk menyusun 25 keping jubin di bilik air itu. Jika seorang daripada pekerja tersebut tidak hadir, hitung masa yang diperlukan dalam jam dan minit bagi memasang jubin di 2 buah bilik air dengan susunan yang sama. Di sini berdasarkan kepada soalan, di mana T dia berkadar langsung dengan N dan berkadar songsang dengan P. Kemudian tertukar kepada bentuk persamaan T sama dengan K, N per dengan P. Dan kita gantikan T 1.5 sama dengan N adalah 25. Darabkan dengan K per dengan P 3. Jadi kita akan dapat nilai K sama dengan 0.18. Ataupun kita boleh tulis 9 per 50. Dan kita akan tulis persamaan yang terhasil T sama dengan 9N per 50P. Seterusnya kita akan gantikan nilai untuk dapatkan T, iaitu 9 didarabkan dengan N adalah 50. Kemudian perkan dengan 50 darabkan dengan 2. Dan kita akan dapat 4.5 jam. Kemudian kita akan tukarkan dalam bentuk jam dan minit. Jadi 4 jam 30 minit. Seterusnya dari segi pemberian markah, kita dapatkan nilai K 1 markah. Kemudian kita bentukkan persamaan 1 markah, ganti nilai 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan 17C. Seterusnya soalan 17D. Ali sedang mencari set sofa baru untuk ruang tamu. Setelah membuat tinjauan, dia menemui satu promosi menarik di sebuah kedai perabot. Set sofa yang diminati ditawarkan pada harga RM4,800 jika dibayar secara tunai. Namun begitu, pihak kedai juga menyediakan pilihan bayaran secara ansuran. Jika Ali memilih untuk membayar secara ansuran, dia perlu membayar sebanyak RM250 sebulan selama 24 bulan. 1 Roman. Cari jumlah faedah yang dikenakan jika pembelian dibuat secara ansuran. Jadi di sini, bila dia membuat secara ansuran, kita akan ambil bayaran ansuran bulanan 250
didarabkan dengan tempoh 24 bulan. Kemudian kita akan tolakkan dengan harga secara tunai, iaitu RM4,800. Jadi kita akan dapat RM1,200 merupakan faedah. Seterusnya untuk soalan D2 Roman. Hitung kadar faedah yang dikenakan. Jadi untuk kadar faedah, kita akan menggunakan rumus P tambah PRT per dengan 24 bulan sama dengan 250. Sebab dia bayar sebulan RM250 dalam tempoh 24 bulan. Jadi kita akan gantikan nilai P, nilai prinsipal RM4,800 tambah RM4,800 darabkan dengan R, itu kadar, darabkan dengan 2 tahun per dengan 24 bulan samakan dengan 250. Kemudian kita terus tekan kalkulator. Pertama sekali kita tekan pecahan dulu. Kemudian kita masuk 4,800 tambah 4,800 darabkan dengan X, darab dengan 2, dan kita perkan dengan 24, kemudian alpha calculate samakan dengan 250. Kemudian shift calculate sama dengan, dapat 0.125, itu bersamaan dengan 12.5%. Sebenarnya dari segi pemberian markah untuk soalan D1 Roman langkah pengiraan 1 jawapan 1. Untuk soalan D2 Roman langkah pengiraan 1 jawapan 1. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan 17D. Dan secara keseluruhan kita akan dapat 15 markah untuk soalan nombor 17. Baiklah, sampai sini dulu untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih selamat belajar dan jumpa lagi dalam video yang seterusnya.